Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Macam biasa, video saya kali ni semua skuter. Tapi paling banyak X-Max. Korang nampak tadi starting pun dah gambar X-Max kan. Okey. Hari ini bersama saya seorang jejaka idaman. Idaman Malaya. Geng-geng jet ski darat. So bersama saya saudara Remy. Remy Ishak. Assalamualaikum geng. Ni channel apa ni? Hanif. Nanti saya nak buat channel YouTube ke. Tengok dia punya video cantik sangat. Aish. Rasa jealous ke? Nanti kan saya punya YouTube channel. So sebelum kita mulakan kepada spek motor, nak tanya dulu sambil-sambil kan kita tanya apa nama TikTok? Remy Racun X-Max. Siapa user X-Max boleh tengok channel di TikTok dia. So boleh follow. Jadi cerita dia untuk hari ni kita nak tune motor beliau. Kita nak buat apa ni? Kita nak main lari setempat. Larian setempat. So pakai isu powered by Air Racer Mini X. Tapi saya tak nak memandai-mandai apa yang dia buat dekat motor dia. Jadi saya nak kena tanya tuan motor sendiri. Dia nak cerita apa, spek dia, mana yang dia nak dedahkan, mana yang dia nak rahsiakan terpulang. Tapi dengan saya memang dia tak boleh berahsia lah. Tapi tanya dengan kita tak ada rahsia. Okay. So enjin ni, motor ni enjin latest punya enjin. Saya buat dengan Manseng piston 79. Kita dah masuk crank 300. So cc dia jadi 372 lah. 372 ni sebenarnya ni kali ketiga dah Rhino. Betul ni First yang motor siap. Second kita ngada-ngada tukar exhaust. Yang third ni dah ada masuk toyo sikit. Lepas tu kita tukar throttle body, kita tukar manifold, and then dia lah satu benda lagi kita tembak bawah. Nak tahu toyo apa, pergi ke TikTok channel. Boleh. Racun X-Max. Dia macam ni saya macam ni tau. Saya buat satu spek. Kita faham kalau kan biasa ni orang kata nak lagi laju, up je lah lagi kan. Betul? Macam saya, kita dah tahu benda tu solution yang senang. Tak payah tanya orang pun dah boleh. Yalah, up besar lagi mesti lagi laju kan. Saya suka mencari kalau kata satu spek tu kita dah buat contoh, kita buat 344 keluar result macam ni, kita fikir kalau aku buat macam ni dia boleh tambah lagi tak. Itu yang jadi kat motor ni. Kalau kata saya nak laju, saya masuk 82 tu jadi 400, confirm dah laju kan. Kita nak cari. Ni senang cerita, ni adalah tikus makmal. Tikus putih. Tapi ni tikus merah. Sebab kadang-kadang orang suka tanya. Kan macam TikTok saya tu memang kerja orang dia tanya je. Soalan tu soalan ni. At least kita boleh tahu. Sebelum ni kita dah rasa ada airport kat sini macam mana dia punya pergi. Kalau tembak bawah macam mana? Kalau 372 ni boleh tak pakai modifu macam ni kan. Contoh ni dia main-main motor kan. Dia main-main lah. Dia senang cerita main motor tak pernah habis. Tak pernah habis. Ini pun rasa tak puas lagi naik Naik lagi kan. Dia naik. Lepas tu dia dah jemu kan. Dia buat standard balik. Lepas tu naik. Dia macam tu dia naik tu. Nanti standby korang kena follow, korang kena subscribe YouTube ni. Sebab nanti akan ada SPG S-Max on the road punya 500cc. Standby Dyno confirm kat sini. So video tu akan keluar kat sini. Motor mana tu? Motor ni ke? Bukan motor ni. Owner motor ni tak segila tu. Dia ada yang owner yang lagi gila. Dia tahap gila sangat. Sekejap, motor dia sama warna Ya, sama warna. Tapi dia dah tukar colour. Dia yang dah banyak kali dyno kat sini. Motor dia ada dalam video ada dalam channel saya motor, tapi saya tak nak beritahu lah motor yang mana satu kan. So standby. Kena subscribe lah. Tapi macam dah sebut dah warna hint-hint itu kan. Tapi pandai-pandai korang. Pandai cari lah. Dia dah tukar colour lah. Pandai-pandai cari lah nanti.
Tapi kalau nak tengok 500cc dyno kat sini on the road bukannya buat drag ke bukan. So korang kena subscribe ni YouTube channel Anip. Okay. Jadi nanti kita buat lagi konten tu memang terpadu lah tu. Tapi pelik satu lah gang, dia tutup nombor plate. Muka ni orang dah tahu lah nombor plate apa. Apa? Yang penting kita tutup. Tutup. Takut nanti benda yang lain yang tak datang jari kan. Tak nak sebut lah kan. Jangan sebut. Okay, ngam. Alright, so kita nak set up motor dulu. Korang enjoy the video, layan proses tuning sedikit motor ni. So kita jumpa sebentar lagi. Kita nak dedahkan berapa horsepower yang keluar, performance motor ni macam mana. Kuda liar ke kuda jinak? Jinak je ni. Kita nak tengok macam mana. Kalau kuda liar, balik aku nak cari tempat urut. Kalau kuda jinak, selamat ada poket. Urut betul bukan urut lain, urut betul. Okay, jadi stay tune guys. Okey,
Alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune motor ni. Habis motor macam biasa dari Manseng tak pernah tak liar. Hanya kiranya 99% liar. 1% je tak liar. 1% yang tak liar. 1% je tak liar. Jadi agak mengejutkan. Dia cuma tukar sikit-sikit je barang. Toyol. Kita adjust je. Piston sama, blok sama. Agak mengejutkan dia punya result tu. Jadi sebelum kita tunjukkan dia punya horsepower, kita tanya tuan motor dulu. Macam mana? Puas hati tak puas hati dengan hasil yang dikeluarkan? Kalau ikut sebelum ni last 4.157. Latest yang baru. Jangan sebut ya. Jangan sebut. Kena sensor dulu. Mak tip kita dah bunyi tapi dah terlepas dapat 1.57. Pandai-pandai lah edit tu lah. Yang sebelum ni 41.57. Okey. Sekarang ni yang tu kita tutup dulu. Jangan beritahu dulu. Bahaya. Okey, so kita ada tukar barang-barang sikit tadi tu. Apa yang saya cakap tadi kan, yang dalam video tadi tu. Saya pun sebenarnya terkejut juga. Sebab ni spek yang sama 79, piston 79, head yang sama, head tak kacau, head tak poting. Benda lain pun kita tak usik lah. Senang cerita kita ada usik masuk toyo satu, lepas tu kita tukar manifold, throttle body, kita tembak bawah. Sebab acong dia, kita tahu. Dia kata ni, kalau tembak bawah horsepower mesti naik lebih. Acong cakap, mari kita tunjuk. Kita ada hal kita tunjuknya. Ni cendawan. Lepas ni kalau lapar-lapar boleh datang ambil makan. Ambil makan. So kita standby kat sini. Tengok bawah dia pula nampak. So tembak ke bulat. Wow. Tapi kita ada lampu. Tak apalah. Kita suluh guys. Korang tak nampak demi korang. Tu dia. Nampak tu. Tu dia. Tu punca dia. So ada beza tak ada beza lah kalau korang tanya kan. Aku ni dah macam-macam Randy tau. Asal daripada airbox besar, airbox standard. Kan aku masuk yang sense speed punya. Sense speed tu kita tebuk tau. Kita tebuk lubang ni kan. Lepas tu aku masuk pula yang sampai dia tak nampak rupa airbox. Airbox carbon pula. Aku masuk yang tu. Aku test pula. Yang tu aku dah ignore dekat ni Alit. AMP. AMP. Exhaust ni buat dekat AMP Exhaust pun AMP lah. Exhaust buat dekat AMP. Exhaust pun 2 kali tau. Dia punyanya rasa macam nak buat apa kan, bagi mungkin extra sikit kan. Tapi yang sebelum ni dia kurang sikit kan. Mungkin exhaust tu kita dah besarkan sikit. Tapi dengan dia punya manifold ataupun throttle body dia tak cukup. Mungkin. So itu yang aku duk fikir-fikir lah. Tu sembang ngacong kata boleh try. So itu yang try, alang-alang kita try, kita masuk satu toyo. Toyo tu tengok-tengok, agak memberangsangkan lah. Mujarab. Okey lah horsepower ni. Dengan spek ni Okey tak? Jadi kita tanya viewer lah. Okey, kita tengok. Horsepower yang terhasil adalah sebanyak 44.45 horsepower. Sebelum apa sebelum? Sebelum 41.57. Cuma tok dia ada kurang sikit. Tapi ikut mana pun tetap liar. Tengok balik aku cari tempat urut. Sikit pinggang. Jadi untuk spek macam ni, sebelum ni 41.57 tu pun dah consider tinggi. Tapi selepas ada adjustment sedikit je, slight adjustment je kita buat. Bukan saya buat, diorang yang buat. Tapi dyno dia dapat keluar 44.45. Tadi keluar 42. Kita cubalah adjust, kuat lentang semua buatlah tadi. Keluarlah 44.45. 84 tinggi sangat. 44.45 horsepower. Kuat lentang. Macam-macam jurus dah keluar tadi. Cara Tapi alhamdulillah kita target tadi keluar 45. Disebabkan korang tengok tayar dia apa jadi.
Tengok saya adik. Mari tengok saya adik. Tengok. Slip dah. Dah menggerutu. Menggerutu Weh. Nampak tak? Nampak tak? Aku kena tukar tayar lagi ni. Tu dia. Tu. Menggerutu. Kenapa tak buka flash dari tadi? Punya susah cari torchlight. Kok ia pun tutup dah flash tu? Sebab tayar dia dah overheat dah. Bukan overheat lagi, belum kategori overheat lagi. Overheat dia dah terkopik terus tak. Cuma dia dah hilang grip atas roller dyno. Bebanan tak cukup kat belakang tadi. Itulah, tuner kurus. Kena tambah berat badan. Hari tu dah naik, sekarang turun. Jadi, begitulah pengakhiran kita pada hari ni. Tak semestinya korang nak cari horsepower tu kena up spec besar-besar lagi. Tak Betul. Mestinya. Jadi kena cari, mesti ada benda-benda yang CP-CP kecil-kecil tu. Dulu pemegang rekod dekat dyno, dekat Defy ni adalah Aslan Motorsport. Spek 68, jack 6 tapi keluar horsepower 40 lebih, 46 horsepower, 68 jack 6. Yang lain semua 68 jack 6 semua buat 41, 40. Dia je keluar horsepower yang lebih tapi spek yang sama, exhaust yang sama, barang yang sama. Tapi apa yang select kat situ? Jadi benda tu ada sikit-sikit kecil-kecil punya hal tu pun akan mempengaruhi power motor yang dihasilkan atas mesin dyno tu. Jadi dyno tak tipu. Yang tipu dia komen. Tapi saya nak cerita satu ni. Ini belum masuk exhaust perang lagi ni. Pakai open lagi padu. Open lagi padu Tapi jangan sebut-sebut sangat. Saya takut tak boleh fikir, tak boleh tidur malam nanti kan. Takut tidur macam ni. Takut kita kena try malas tu. Dia selalu racun orang kan. Hari ni kita racun. Jadi yang saya cakap tipu tadi tu bukan pomen tu menipu, bukan. Barang tu yang menipu. Jadi hidup ni dalam motorsport penuh dengan tipu-tipu. Nombor, horsepower tu semua tipu-tipu. Tapi yang betul dia kita tak tahu. Yang tahu hanyalah orang yang bawa motor tu sendiri. Betul power ke tidak? Jadi tak tahulah. Tu semua kita hanya bagi yang terbaik, keluar, carikan power motor ni macam mana. Dia keluar power ke tidak, tu terpulang pada enjin dia lah. Kalau enjin dia mampu hasilkan horsepower banyak tu, kita boleh target macam tu lah. Sebab tadi saya memang betul target 45 horsepower. Cuma dia malu-malu miau. Dia malu-malu nak keluar. Dia dah spike dah 45. Tapi dah spike aku nampak dia macam 45 hari. Geram betul tadi keluar. Korang tengok tu 45.47. Kat bawah tu. Kat situ kan keluar 45.47. Tapi kenapa kat situ tak keluar? Dia tak dekat. Kenapa situ tak keluar? Kau nak tengok magic ke? Sekejap. Nak tengok magic ke? Hidup ini penuh dengan tipu-tipu guys. Kita main cecoh sikit lah. Main tipu? Tipu sikit lah guys. 45 guys. Betul tipu Jadi siapa yang menipu sekarang ni? Mesin dyno yang tipu. Jadi kita pakai dekat sini. Tengok. Kita pakai correction factor dia adalah SAE, smoothing kita pakai 5. Power dia kita gunakan, bacaan adalah horsepower dan top dia kita guna foot pound. Jadi kalau korang selalu tengok horsepower yang gila bapaknya tinggi tu, diorang tukar pakai STD, force dia tukar pergi Newton, power dia pakai PS. Top dia gunakan Newton meter of torque. Jadi terhasillah 45.9. Itu sedap sangat belanja tu. Jadi ada satu lagi. Ada satu lagi. Kita tukar kepada smoothing 3. 46 ya. 46 pula. Ini sedap ni buat cerita ni. Jadi kita tak suka pakai yang besar-besar. Kita suka pakai yang kecil-kecil. Berat lah maksudnya. Sebab pakai yang kecil-kecil ni, kita boleh dapat bacaan even sekecil-kecil yang naik pun sebenarnya dah besar yang naik.
Jadi jangan terpengaruh dengan bacaan yang Tapi tinggi. kita kena ambil part-part ni lah Kita ambil part-part je. Part-part je. Jadi kalau ada yang belanja, aku punya horsepower 47, 48, 50 horsepower, try dulu dengan horsepower yang kecil. Janganlah. Bukan ni. Jangan ajak try. Ini motor-motor R&D je. Ya. Try dulu dengan motor yang kecil. Jadi jangan rasa kecewa dengan horsepower yang kecil dihasilkan atas mesin dyno. Kalau bukan nak kata dyno kita orang ni adalah dyno yang terbaik, ada lagi mesin dyno yang lagi baik, ada lagi yang lebih berat daripada bacaan Dynojet. Contoh Dynapro, mesin by Bazaz. Dia guna reading brake horsepower. Pernah tengok tak yang BHP? Yang ni HP, yang ni BHP, brake horsepower. Itu lagi berat. Kalau dyno atas ni mungkin silap air bulan dapat 43, 42 je. Kalau mainline pula, dia punya correction factor dia berat. Yang sini dia pakai SAE 1.03, SAE 1.04. Kalau yang mainline dia guna SAE 5 point something. Jadi bacaan dia jadi lebih berat. Jadi korang nilailah sendiri macam mana. Okey. Jadi sebelum kita buat penutup pengakhiran video kita hari ini, saya nak ingatkan lagi sekali, jangan lupa follow TikTok channel Remy Racun X-Max. Saya bakal buat YouTube channel sebab saya nak kejar Nik punya subscriber. Kita baru mula balik. Tak apa. Kita kalau kita naik, kita sama-sama promote. Betul? Tak ada masalah. Itu baru betul. Bukannya kau ni aku dengking. Tak ada. Tak boleh macam tu. Tak, saya tengok video Anik ni menarik tau. Dia video lawa kan. Ni iPhone apa Phone apa tak kena beli lah rasa. Kita pakai handphone Samsung je. Lawa video serius. Masuk dalam YouTube tu lawa video. Kata ya, jangan bagi kata handphone apa. Oh ya. Tak apalah sebab lawa. So korang kena subscribe tau channel Hanif Anik Comeback. Kena subscribe. So korang nak hantar motor kan, nak tanya pasal package ke apa semua, boleh contact Mansheng Motor. Nombor ada dekat description box di bawah. Kedai dia dekat Pudu. Boleh halo-halo sebelum datang. Banyak lagi dia. Kalau nak cari racun-racun boleh contact saya. Ni nak dapatkan hikmat racun boleh. Boleh tengok dekat channel Remy Racun X-Max. Boleh, dia selalu buat live. Boleh. Komen-komen kat section kat situ kan. Jadi kalau nak hantar exhaust pun boleh buat dekat Mansheng. Kalau nak hantar exhaust nak buat dekat AMP, macam yang sekarang ni boleh hantar kat AMP Garage. Nak buat boleh roger dorang dulu. Jangan main terjah je, takut nanti dah full book ke kan, full slot. Nombor ada dekat description box di bawah juga. Boleh contact Mat Alip. Nama dia Mat Alip. Jadi korang kalau ada nak tanya pasal booking slot dyno ke apa ke kan, boleh contact Defy Dyno Lab. Nombor ada dekat description box di bawah juga. Banyak nombor saya letak kat bawah tu. Kalau tak nampak juga, silalah pakai spek mata. Screenshot, zoom. Tak nampak. Okay, jadi terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Anik Comeback dan juga Defy Dyno Lab and the team. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa like, share dan subscribe channel Hanif Anik Comeback dan onkan button loceng tersebut untuk updated videos daripada saya dan saya punya team. Mana tahu Remy nak datang lagi. Kan? Dia mesti ada. Dia datang dia tukar exhaust open tak kan? Sialah. Okey, jadi kita berjumpa lagi di lain hari. Macam biasa, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jangan laju-laju atas jalan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.